Hello guys, welcome back to MKC Makri Channel. Kepada yang baru singgah, baru bertemu, baru bersua, baru terserempak dengan aku punya channel, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. So, sekarang 24 bulan hari Jumaat 7.12. Aku nak ke Sepang untuk MotoGP lah, apa lagi. So, ni nak ke Sungai Bakap dulu, RV dekat Sungai Bakap dengan cousin aku. Lepas tu aku punya member Zul, as usual. So Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi saqana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Hopefully selamat lah. Sekarang musim hujan kan. Ni pun masih entik-entik lagi. Entik-entik lah, tak lebat. Tadi dah stop dah, tapi ni turun balik. Hopefully lagi stop lah. Aku nak ikat tali helmet lah. Tali helmet lupa ikat pula. Ataupun lagi kita jumpa dekat Sungai Bakap lah geng. Lebih jimat bateri, jimat storage. Walaupun storage agak besar, tapi nak jimat bateri kan. Kalau tidak, video ni akan jadi panjang lah. So jom kita ke Sungai Bakap. Petronas ya. Dah MotoGP tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak syok sebab nak keluar IC lah. Yang lain okey. 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau-hijau. Hijau lah kuning. Kuning dengan hijau dah tak beza dah. Belah 54. RM18.50. Minyak RM 18.54. Biji-biji. Jom Zul dengan exhaust baru, tapi tak kuat. Okey lah, slip on. Yang ni dengan mesin jahit. Zul macam nak balik hari lah. Beg tak ada, dia dah kirim. Anda cuti sampai bila? Aku ikut ni Raja lagi. Oh, ambil cuti ni. Hari dengan esok. Masuk Discord lah. Dah Aku tak mention lah. Aku kalau cakap pun mic pun. tak payah lah. Tak percaya lah. Percaya apa? Jumpa simpan pula. Jumpa simpan pula. Ya. Ampun tunggu aku lah. Kelak-kelak rumah dia dah kotor dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi saqana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hai, siapa tinggal siapa ni? Nampak. Zul dengan bini dia kalau nak laju jalan dulu lah. Sebab dia buat bilion. Kalau buat slow agak lenguh lah nanti.
Liter MT mana 110, aku baru 95. Oh, ayam naik weh, penuh weh. Tu tengok. Oh, astagfirullahaladzim. Penuh ayam. First time weh tengok ayam penuh weh ni. Tak sure. Oh, lori accident. Nampak macam lori accident. Kepala kuning. Ush, tayar terangkat. Oi, macam untung lah dah belum. Payung angin sikit terus. Peti simpan pula tu. Refuel dulu. Bismillah. 21. Ya. Nak makan eh? Ha? Nak makan tak apa lah. Okey eh? Boleh tahan ya. So kita mau minum-minum Ustaz. Settle minum, kita gerak terus. Settle minum. Tu ni nak gerak ke Sungai. Settle Sungai, makan-makan, gerak lah. Ha? So, Tak ada. tak boleh keluar kau. Weh, beti dah lama. Ni. Apa ya? Ha, dah ni. Sejam setengah. Tapi stop record lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi saqana hadza wa ma kana lahu muridin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jom. Wajib makan dulu dekat Sungai. Apa MotoGP ni aita? Alah, okey puan. Sekejap ah. So, alhamdulillah settle makan. Ni gerak ke Sepang tu ya. Guys, hujan. Kita berada di Sungai Buloh bersama apa MotoGP naik motor kereta. Alah, naik motor lah. Saya memikirkan kawan-kawan tengok bawa gerak dalam hujan lagi ni. Masuk. Mana sok? Baik boleh. Mak banyak buat baik. Ni kita akan ke Sepang tu eh.
rasa lega. Hujan lebat weh. Tapi rasanya depan tu dah tak hujan weh. Nampak cerah. Hopefully lah. Nasib beg letak dekat Aita ni pun. Kalau galah ni hujan dengan berat air boleh tahan lah. Alhamdulillah setelah bermandi hujan. Hujan panas. Sampai baru dapat parking. Itu parking lah. Zul okey Zul? Okey. So kita masuk dalam dulu. Tengok apa yang ada. Mak beli pula. So kita pergi kat dalam kita sambung. Yang start motor main kat aku. Oh okey. Ambil kan. Pergi sana. Hello guys. Dah hadir sebenarnya dalam kat rumah kita. Kalau pakai yang kau ambil. Semua krim ambil motor. Tadi naik motor, sekarang naik kereta. Paki punya jauh. Jalan. Ini harus je member hal, kita jet 3. Tak lepas. Dia nak kena menapak pula. Tapi tak apa, depan tu je nampak tu okey lah. Lah. Ni first time lagi, excited. Apa kata tak parking mana. Tak tahu lagi. Nampak poster pun berteriak dia RS tu. So, ada turun malu tu. Jom lah. Kita masuk dalam. Mana satu ni markoi ke dia? Dua-dua. So, setelah ni okey ke? Jauh tu. Oh, kita letak helmet, tunggu depa main sat, letak helmet, lepas tu kita masuk dalam lah. Ada delay sikit lah untuk free practice petang ni. Sambung. Dah dah sampai. Kalau sunshine, Motor 3 dah start dah. Kita masih berjalan lagi, menapak di sana. Motor pergi sana tapi letak helmet. So, parking kereta. Tahun lepas, 2 tahun lepas. Tapi ambil feel parking kereta. Last time naik kereta. Lepas tu ni main naik motor. Ni main naik kereta pula. Parking naik motor tapi parking kat kereta. So, lagi dalam lagi aku sambung. Jimat bateri. So, Tai Chi. Dia baju lah. Yang original punya. Oh, macam yang sampai. Kemudian, lawanya tu. Dari situ, ai. Awak dah. Dalam banyak lagi. Tengok motor tu. Esok lagi. Tengok motor dulu, esok dah lagi. Tengok motor dulu lah. Ni tak ramai sangat. Tapi ada je. Itu full face dah. Dia nak ada sebab pakai ARC. Bawa Baizir duduk atas. Kita masuk. Ini baru scan tiket ni. Saya tahu. Saya jangkun. Bukan kun jakun. So, tengok motor dulu.
Dia tengok mineral RM6 betul. Burger RM9. Satu beli siap-siap tu. Tegak apa gak oh. Oh dah. Dia masuk sana. Tadi Kacang tu lemak ah. macam ni. Pakai belakang kan. Ni kita pakai tu. Tu lah kita masuk ikut bandar tu. Ni dia kena naik atas ni. Dekat jalan yang. Tapi kita masuk belah sana kan. Kita pun dah masuk belah sini. Okey. Ni settle eh. Start. Lepas roh. Ini settle untuk orang ni. Basuh Cun. Dia untuk practice day 1 esok. Kita ke day 2 pula. So day 1 video sampai sini lah. Day bilik rest sambung esok pula. So see you tomorrow guys. Ciao.